2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya di Taman Tasik Shah Alam yang bersebelahan dengan Kompleks PKNS, dan sambil itu, sambil menggunakan drone, ingin saya sambung siri video saya dalam rangka menjawab hujah-hujah golongan anti hadis. Kita sekarang masuk dalam hujah yang keempat. Hujah keempat ni maksudnya merujuk kepada buku saya, 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya. Jadi hujah yang keempat ialah kononnya Allah SWT sendiri telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berkata sesuatu selain Al-Quran. Okey, dan hujah ini mereka merujuk kepada surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 40 hingga 47. Ayuh kita baca ayat tersebut dan kita semak betulkah sedemikian. Okey. Kita mula daripada ayat yang ke-40 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar merupakan wahyu yang disampaikan kepada Rasul yang mulia. Yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair. Qalilam ma tu'minun. Sayang sekali, amat sedikit yang beriman. Okey? Amat sedikit daripada kamu yang beriman. Sekejap, tak jalan pula ayatnya. Okey. Sambungan ayat. Wala biqauli kahin. Dan bukan juga, Al-Quran ini bukan juga perkataan seorang kahin ni, seorang tukang ramal, tukang tilik, bomoh ke, pawang ke apa ke, sebab macam-macam mereka tuduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Okey, wala biqauli kahin. Dan Al-Quran ini bukan juga perkataan seorang bomoh, seorang pawang, seorang tukang tilik ataupun kononnya yang boleh ramal masa depan kan. Qalilam ma tazakkarun. Sayang sekali, amat sedikit daripada mereka yang mengambil peringatan. Sambungan ayat, tanzilum mirambil alamin. Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Alright. Okey, dan seterusnya. Okey. Yang ini, ayat ini yang menjadi hujah mereka. Yang ini firman Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berkata atas kami, berkata atas nama kami ataupun menyandar kepada kami ba'dal aqawil, sebahagian perkataan. Okey, sebahagian perkataan, la akhazna minhu bil yamin. Nescaya kami akan menyentapnya dengan yang ini nanti saya jelaskan dalam tafsir, dengan salah satu maksudnya dengan tangan kanan kami. Okey. Sambungan ayat. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan memutuskan tali jantungnya atau urat-urat saluran darah di sekitar jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami daripada menimpanya. Alright. Jadi ayat ini berdasarkan pemahaman golongan anti hadis, mereka berkata, tengok tu, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dilarang daripada berkata sesuatu selain Al-Quran. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sedemikian, okey, sudah tentu, terlebih tentu, sudah pasti, terlebih pasti, Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar melarang, tetapi akan menyentap ataupun memutuskan tali jantung, urat-urat sekitar jantungnya ya. Jadi satu amaran yang sangat keras. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, memang benar bahawa beberapa ayat awal yang kita baca tadi tu, alright, merujuk kepada Al-Quran. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, apabila sampai kepada ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan seandainya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam taqawwala alaina, berkata atas kami ba'dal aqawil, sebahagian perkataan, ia adalah umum. Bukan lagi merujuk kepada Al-Quran sahaja, tetapi sebenarnya merujuk kepada apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan syariat Islam, berkaitan risalah Islam yang dibawanya. Sebab seandainya yang dimaksudkan oleh ayat ini atau yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Quran,
Allah akan berfirman, seandainya Muhammad ni berkata sesuatu tentang Al-Quran atau mendakwa sesuatu tentang Al-Quran, Allah SWT tidak berfirman sedemikian. Sebaliknya, apa yang Allah firmankan ialah walau taqawwala alaina, dan seandainya baginda ini sallallahu alaihi wasallam mengatakan atas kami, maknanya menyandarkan ataupun mengatakannya atas nama Allah, ba'dal aqawil, sebahagian perkataan. Jadi ia merujuk kepada apa saja yang baginda sampaikan tentang syariat Islam, tentang risalah Islam ni ya. Ia tidak lagi terbatas kepada Al-Quran sahaja. Okay, saya sajalah suka nak tukar-tukar angle. Macam kalau buat rakaman dari studio yang ada beberapa kamera kan. Sekejap arah itu, sekejap arah ini. Tapi saya kena alih drone ni sendirilah. Okey, baik. Okey, untuk menguatkan apa yang saya sampaikan di sini, okey, saya bawa di sini nukilan daripada tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijrah. Okey. Saya telah semak dalam kitab Arab yang betul, yang asal, okey. Sebab yang di sini saya bawa dari aplikasi tafsir Ibnu Katsir yang ada dalam phone, yang boleh kita muat turut dalam phone. Saya guna phone Android, ada saja tafsir Ibnu Katsir. Untuk iOS saya tak tahu. Dan aplikasi ini percuma saja, boleh saja kita guna ya. Maka merujuk kepada ayat 44 surah Al-Haqqah tadi tu, seandainya dia, yang ini Muhammad, mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami yang dijadikan hujah oleh golongan ahli hadis tu, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang ini seandainya Muhammad mengada-ngadakan atas nama kami sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang musyrik Mekah, iaitu menambah sesuatu dari dirinya ke dalam risalah. Ke dalam risalah itu, yakni risalah Islam. Ianya bukan lagi khusus kepada Al-Quran, tetapi risalah Islam yang dibawa oleh baginda. Atau mengurangi sesuatu darinya, atau mengatakan sesuatu dari dirinya, lalu dinisbahkan kepada kami. Padahal tidaklah demikian keadaannya. Nescaya kami akan menyegerakan siksaan atas dirinya. Okey. Jadi Imam Ibnu Katsir sendiri menjelaskan bahawa ayat 44 ini merujuk pada risalah Islam secara umum, bukan lagi khusus kepada Al-Quran. Okey, baik. Kemudian tentang ayat 45 tu, nescaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Alright, jadi Imam Ibnu Katsir menerangkan bahawa ada dua tafsiran di sini. Menurut satu pendapat, makna ayat ialah nescaya kami hukum dia dengan tangan kanan kami. Dikatakan demikian kerana pukulan yang dilakukan olehnya jauh lebih keras. Menurut pendapat yang lain, pendapat yang kedua, nescaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Alright? So, ini yang saya nak masukkan tadi, ada dua penjelasan di situ. Okey, jadi surah ayat 40 hingga 47 surah Al-Haqqah yang dijadikan dalil oleh golongan anti hadis itu sebenarnya tidak tepat. Memang beberapa ayat pertama itu merujuk kepada Al-Quran, akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, ayat yang menjadi hujah utama mereka bahawa seandainya lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu alaina atas kami, yakni mengatakan sesuatu lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menyiksanya dengan begitu tegas. Allah SWT melarang sampai akan menyentap serta memutuskan urat-urat jantung, saluran-saluran jantung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sebenarnya merujuk kepada seluruh syariat Islam, seluruh risalah Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya Al-Quran sahaja. Okey. Baik, jadi demikianlah jawapan bagi hujah golongan anti hadis terhadap ayat 40 hingga 47 surah Al-Haqqah. Baik, saya maklum, okey, saya dalam rangka nak menjawab golongan anti hadis, tetapi macam biasa, seperti mana dalam siri-siri video ni, saya juga dalam rangka ini nak juga menjawab. Okey, sebab kalau kita renung-renung ayat ini, tadabbur ayat ini, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, kalaulah, okey, sebab kalau kita tengok ayat itu walau lam waw. Jap, kita rujuk balik ayat tersebut.
Okay. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Lau tu seandainya kan. Kalau kita tengok terjemahan seandainya ataupun sekiranya atau kalaulah atau jikalau. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, lau ini dalam bahasa Arab Al-Quran, lau ialah satu seandai yang andaian itu sebenarnya tak berlaku. Okey. Walau ya andaian. Okey, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan ialah andaian yang tak berlaku. Maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak melakukan sedemikian. Tapi andai kata baginda melakukannya, kita dapat perhatikan ancaman yang begitu keras, ancaman yang begitu tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk pada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kalau kita tadabbur dan kita fikir-fikirkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sesuatu berkaitan dengan syariat Islam, berkaitan dengan risalah Islam pun diancam sebegitu tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana pula kalau orang-orang selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata-kata tentang agama lalu mereka menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlebih tentu, sudah terlebih pasti, ia adalah satu kesalahan yang lebih serius lagi dan juga akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sebab tadi tu andai kata Muhammad berkata sesuatu atas nama kami. Sebahagian perkataan, bukan semua, sebahagiannya. Okey, nescaya kami akan menyentapnya dengan tangan kanan kami dan akan memutuskan urat-urat tali, urat-urat jantungnya kan. Itu merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang-orang selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu terlebih pasti terlebih tentu Allah SWT akan memberi hukuman yang semisal atau mungkin bahkan lebih serius lagi. Di sini kita dapat ambil perhatian tentang bagaimana mereka yang begitu berani membuat bid'ah dalam agama, alright? Dan kemudiannya ada juga yang menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi ya, bila dia buat sesuatu, yakni bila andai kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat sesuatu dalam hal agama, dalam risalah Islam, atas nama kami, atas nama Allah, Allah mengancam dengan sesuatu yang begitu tegas, sesuatu yang begitu serius, okey? Sudah tentu kalau manusia-manusia tak kisahlah nama ulama ke apa ke, yang buat sesuatu yang seumpama, mereka juga akan diberikan ancaman ataupun siksaan yang begitu hebat. Ini sebenarnya ayat ini, okey? Sebenarnya adalah salah satu daripada beberapa ayat Quran yang sebenarnya melarang kita daripada buat bid'ah. Sebab bila orang tu buat bid'ah, lalu dia kata sunat untuk membuat amalan ini, kan? Dia orang selalu tak kata wajib, selalu yang kata sunat kan? Atau kadang-kadang aja juga harus. Bila nak kata sunat, maknanya Allah yang bagi pahala. Padahal Allah tak pernah mensyariatkan amalan tersebut. Sebagai contoh, zikir Allah, Allah, Allah. Zikir hu. Mereka mendakwa Allah menyukainya. Itu adalah nama Allah yang agung, apa semua tu. Memang betul Allah itu adalah nama Allah Ismul Azam, yang nama Allah yang agung kan. Cumanya Allah SWT tidak pernah mensyariatkan untuk kita berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah sahaja. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah saja. Selalunya ianya bersambung. Subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah ke dan sebagainya kan. Lalu bila mereka membuat zikir-zikir sendiri ini, lalu kemudiannya mereka menyandarkannya, Allah lebih suka ke, lagi bagus ke, ataupun dapat pahala ke apa, ia termasuk dalam ancaman surah ayat 40 hingga 47. Setepatnya ayat 44 itulah yang baru saja kita baca daripada surah Al-Haqqah tadi itu ya. Demikian juga bila mereka berbicara tentang akidah kan. Allah tidak bertempat, Allah tidak berjisim, Allah tidak beruang, Allah tidak berarah, itu ini apa semua tu, mereka berbicara tentang Allah tanpa dalil. Okey? Sebab ingat, bagi kita apa yang Allah sabitkan tentang dirinya, kita pun beriman dengannya, mengisbatkan itu sebagai sifatnya, beriman kepadanya, memahami maksudnya, hanya kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah sambil menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Apa yang Allah isbatkan bagi dirinya, kita pun isbatkan. Apa yang Allah nafikan bagi dirinya, kita pun nafikan. Apa yang Allah diam, kita pun diam. Kita tak berbicara tentangnya. Tetapi mereka ni, apa yang Allah diam pun mereka bincang.
Yang macam saya sebut tadi lah. Tidak bertempat, tidak beruang, tidak itu, tidak ni, tidak tu. Sebenarnya Allah sebenarnya tak bincang pun. Kita pun diam, tak bincang. Bila kita diam, tak bincang, dia kata, tengok. Dia orang ni memang kata Allah bertempat lah tu. Memang berjisim apa semua tu lah. Lalu mereka ni pun berbicara tentang Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak katakan. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tidak katakan. Dan mereka pun berbincang semua tu lebih kepada kerana terkesan ataupun pengaruh daripada falsafah. Okay. So, dalam hal akidah pun, mereka cipta sesuatu, lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam hal ibadah pun, mereka cipta ibadah-ibadah, lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini sebenarnya adalah satu kesalahan yang serius. Sebab macam saya kata, apabila Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam diancam begitu tegas, okey, seandainya baginda berkata sesuatu atas kami, yakni atas Allah, apatah lagi manusia-manusia biasa, meskipun mereka tu kononnya ulama' ke apa, sebab ulama' yang pewaris Nabi tak akan buat seperti itu. Okey? Kononnya ulama' yang buat sedemikian, mereka juga akan diancam dengan perkara yang sama, dengan ancaman yang hebat. Atau mungkin lebih hebat lagi. Okey? Baik, ini sebagai tambahan daripada apa yang telah kita baca tadi, daripada surah Al-Haqqah ayat 40 hingga 47, khasnya ayat 44, 45, 46. Kejap, saya semak balik. Kadang nombor ayat tu saya salah. Bila saya tangkap, bila saya set kan. Kejap. Okey, yang walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Okey, yang itu ayat 44. Ba'dal aqawil itu 44. Kemudian diancam. La akhazna minhu bil yamin 45. Summa laqata'na minhul watin. Okey, 46. Dan fama minkum min ahadin anhu hajizin. Yang ini 47. Jadi setepatnya 44, 45, 46, 47. Okey, seandainya kalau Muhammad pun buat, diancam begitu, orang-orang selepas Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka buat, akan diancam sedemikian juga, akan diberikan siksaan sedemikian juga, ya. Jadi jangan kita mereka cipta sesuatu dalam hal agama ni, jangan kita buat apa-apa bid'ah dalam hal agama ni, ya. Kalau Rasulullah pun dilarang, sudah tentu kita pun dilarang juga. Okey, baik. Jadi seperti biasalah, walaupun saya sebenarnya nak jawab golongan anti hadis, tapi sambil-sambil itu jawab juga golongan pencinta bid'ah ini dari kalangan ahlu bid'ah wal jamaah. Baik, demikianlah ulasan ataupun demikianlah jawapan kita kepada hujah keempat golongan anti hadis, bahawa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dilarang daripada berkata sesuatu selain Al-Quran. Jawapannya apa? Sebenarnya ayat itu merujuk kepada secara umum, yang ini apa saja. Okay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga dilarang untuk berkata apa saja tentang agama ni, melainkan sesuatu yang diwahyukan kepada baginda. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya pusing sikit drone bagi view. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.